Tes. Oh, ada. Tak ada tadi. InsyaAllah. Tes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, yang dihormati saf kepimpinan Masjid Ar-Ridwan, yang saya muliakan ayah-ayah, ibu-ibu, atuk-atuk, nenek-nenek, buyut-buyut, moyang-moyang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar? Sehat ke? Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan kasih sayangnya dapatlah kita bersama pada hari ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Alam Barzah, menceritakan tentang kematian. Mungkin sedikit sebanyak memberikan kepada kita sebagai peringatan. Lebih-lebih lagi iaitu dengan kematian, insya-Allah. Okay, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau buka muka surat buku saya 30. Kalau mak-mak tak ada muka surat, tak usah buka lah. Buka apa yang ada. Okay, baik, insya-Allah. Mak-mak yang di belakang boleh mak ya? Boleh, insya-Allah. Kalau nak ke depan pun boleh mak. Kalau nak selesa duduk belakang pun boleh. Kalau duduk belakang boleh juga. Kalau duduk depan okey juga. Kalau duduk depan ni okey juga. Sebab muka saya macam Korea. So lebih elok duduk depan, nampak Korea sikit muka tu. Okey, baik. InsyaAllah. Boleh mak. Mana-mana boleh duduk. Yang penting mak-mak dengar, ayah-ayah pun duduk belah kanan kita, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan sedikit kefahaman kepada kita. Baik, mak-mak, hari ini tajuk kita mengingati mati dan mempersiapkan diri menghadapi kematian. Ini tajuk kita, mengingati mati dan mempersiapkan diri menghadapi kematian. Tuan-tuan, supaya apa? Kita nak mati ni mak, bukan mati tunggu kita. Sebenarnya dah dekat dah kita dengan mati. Cuma mati tu tak tahu bila. Kan kita bila dah duduk dalam perut kandungan ibu kita, dah tetap dah ajal rezeki, maut kat mana, bagaimana. Cuma kita diajarkan berusaha, berdoa. Supaya apa mak? Supaya kita mati dalam husnul khatimah. Dan juga mak, sebelum kita teruskan kita punya kuliah duha ni, antara tempat mustajab berdoa adalah ketika mana
waktu majlis ilmu ni. Maka kita doakan buat saudara-saudara kita di Sumut, Nusantara. Khususnya Allah Ta'ala permudahkan urusan mereka tanpa halangan. Sampailah bantuan itu di Gaza. InsyaAllah. Seandainya ada peluru daripada musuh-musuh, ya Allah, kau terbalikkan peluru tu ke arah musuh kembali. Dan kau butakanlah mata-mata musuh daripada melihat kehadiran mereka. InsyaAllah. Mudah-mudahan sampailah kapal-kapal mereka sampai di Gaza. InsyaAllah. Kita dalam live ni, kita sebut doa kita sentiasa mengiringi mereka. InsyaAllah. Sebab mereka ini orang-orang yang cukup-cukup luar biasa. Sebab tak semua orang mampu. Tak semua orang yang boleh kehadapankan diri, lebih-lebih lagi melibatkan bahaya ataupun kata apa, bersifat jihad ini. Mudah-mudahan mereka-mereka itu dikurniakan sebaik-baik keadaan oleh Allah Ta'ala, insyaAllah. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Baik, Nabi Muhammad SAW dalam beberapa riwayat menuturkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, perbanyakkanlah mengingati pemutus kenikmatan. Apa dia? Kematian. Banyakkan. Bukan makna tak boleh ingat benda lain, mak. Maklumlah nak dekat raya ni, macam-macam nak ingat. Baju raya lagi, nak beli warna apa kan. Kan sekarang ni orang dah pakat lah. Ada orang tu jumpa saya, dia kata tengah beli kain, Ustaz. Nak tempah raya tahun depan, bulan 3. Lagi 6 bulan Ustaz, tempah daripada sekarang. Bukan salah nak fikir. Tapi banyakkan fikir mati daripada fikir-fikir yang lain. Sebab mati ni tuan-tuan, bila kita banyak fikir, dia adalah satu penawar kepada orang selalu memikirkan dunia. Selalu mementingkan dunia. Selalu inginkan dunia. Bersyahwat dalam mencari keduniaan. Maka kalau ingat mati, mak, kita akan kurang sedikit keinginan dunia, tetapi kita belajar untuk keinginan akhirat. Lepas tu banyak ingat mati. Bila ingat mati? Apabila kita hidup. Kalau kita dah mati, nak ingat mati sebab dah mati. Tak usah ingat mati dah. Bila nak ingat mati, kita hidup lah. Sebab tu bila kita sihat, kita akan teringat. Nanti kita akan sakit. Bila kita muda, mak, kita akan teringat, kita akan tua. Kan? Mana ada orang maintain muda ada, mak? Tak ada, mak. Mak-mak pun dah tua dah. Mana ada yang maintain muda? Tak ada maintain muda, mak. Besok-besok kan saya pula tua. Tuan-tuan. Ibu-ibu, lama-lama kita tak ada yang maintain. Tuan-tuan, orang muda kan, dia kena fikir hari tua. Bila dia sihat, dia kena fikir hari dia sakit. Ataupun kita sebut apabila dia apa, tuan-tuan? Apabila dia lapang, dia ingat waktu sempit akan tiba. Hari ini kita ada rezeki, mungkin besok rezeki tak sama dengan rezeki hari ini. Rezeki hari ini kita tak tahu macam mana. Maka kita kena fikir. Tapi hari ini kita hidup, kita kena fikir juga. Boleh jadi besok kita mati. Apa yang kita bekalkan tu penting. Sebab tu kena ingat mati. Tuan-tuan. Sebab orang ingat mati ni special. Hati dia jadi zuhud. Hati dia cintakan akhirat. Sebab apa? Dia ingat mati. Mak ingat ya, dekat akhirat, tak ada kesempatan bertaubat. Bila dah mati, mak, tiada kesempatan beramal soleh. Bila dah mati, tiada kesempatan beribadah. Bila dah mati, mak, tak ada kesempatan apa-apa melainkan waktu hidupnya. So, apa yang sempat, jalan. Ada orang kata, makan je lah. Besok mati tak makan. Tu masalah. Si makan je hujung dia. Tu masalahnya, mak. Kan? Ada orang kata, tengah sihat ni, makan je lah. Besok sakit tak makan. Dia minta sakit, mak. Orang minta sihat, dia minta sakit. Kan dia kata, ni, tak payahlah makan banyak-banyak, bahaya. Taklah makan je, besok sakit tak boleh makan lah. Mak nak ke sakit, makan guna apa tu, tiup. Letak sorong kat hidung, masuk pakai susu, tak mau. Kita tak mau, mak. Kita kalau besok dah berusia nak sihat. Dapat pergi kuliah. Dapat dengar kuliah agama. Ada orang kata, Ustaz, apa yang ni? Makan tau, Ustaz, selagi tak mati, selagi tu makan. La haula wala quwwata illa billah. Makan je hujung kau. Lepas tu berat badan naik, dia salahkan penimbang. Itu masalah tu. Tak boleh makan je, mak. Mesti ingat mati. Bila ingat mati, apa yang nak dibekalkan? Selepas mati. Baik, berikutnya. Anas radhiyallahu an menuturkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, perbanyakkanlah mengingati pemutus kenikmatan, iaitu kematian. Nabi sebut lagi, banyak ingat mati.
Kerana seseorang yang mengingati dalam kesempitan, nescaya diluaskan baginya kehidupan. Kenapa, Mak? Sebab hari itu adalah hari dia. Kan kita diberikan 3 hari kesempatan, Mak. Hari ini, semalam dan juga besok. Semalam milik kita. Semalam hari apa, Mak? Hari Isnin. Itu hari yang telah menjadi milik kita. Hari ini, seketika ini, 9.50. Milik kita. 9.55 belum tentu milik kita. 10 belum tentu. 10.05 belum tentu. 10.30 belum tentu. Tetapi apabila kita ingat mati, maksud dia apa? Rasa luang. Kenapa? Setiap waktu masa yang diberikan kita gunakan untuk kebaikan. Mak tadi kan kita minta maaf ya, tadi kan kita sebelum datang kuliah, mungkin mak banyak masuk. Sebab anak-anak pun semua dah bosan kedabak dah. Kan cucu pun dah berderet 18 ada, 23 ada, 27 ada. Kalau masuk rumah tu dah macam kenduri dah. Mak-mak duduk kat rumah, apa yang dibuat? Duduk je kan. Tapi bila kita ingat mati, Mak, masa yang ada tu kita gunakan. Walaupun 5 minit, Mak, boleh kita dapat zikir yang cukup banyak. Walaupun 10 minit, kita boleh istighfar sebanyak 100 kali. Betul? Walaupun 5 minit, Mak, kita boleh baca surah Al-Fatihah, habiskan surah Al-Fatihah. Cuba buat bayangkan. Sebab tu ajarkan ingat mati. Bila masa tu ada, Mak, dia tak sembrono. Sembrono ni bahasa apa, Mak? Bahasa Jawa. Bukan? Sembrono. Maksud dia apa, Mak? Duduk melepak saja. Tak buat apa. Duduk melepak saja. Tengok handphone tengok dia. Ini orang yang membazir masuk. Sebab tu Allah kata dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kenapa dia membazirkan masa? Sebab dia tak ingat mati. Kalau ingat mati, Mak, ya Allah, masa ni lapang. Kenapa aku tak buat sesuatu? Tadi yang minta maaf, Mak, tapi kalau ada orang yang daripada pagi tadi, Mak, daripada pukul 8.30 pagi sampai sebelum waktu duha, ataupun lepas duha ni, Mak, dia tak solat duha, dia rugi. Sebab apa? Kalau dia ada masa. Tapi dia buat dono je, tengok handphone, kan lama tengok handphone. Duha pun tidak. Duha berapa minit, Mak? Panjang. Tapi kita solat duha ada sampai 10 minit, Mak? Tak sampai, Mak, 2 rakaat. Bukan yang tarawih. 2 rakaat saja paling kuat kita baca Fatihah saja dah 2 kali dah dapat. Kan Nabi sebut boleh menggantikan semua tasbih, tahlil dan juga tahmid. Cukup dengan solat sunat 2 rakaat duha. Menggantikan semua tasbih tadi. Tapi ramai yang tak buat. Walaupun ada masa. Apa dia tengok? Kadang dia tengok jam. Jam tu tengok dia balik. Apa dia buat? Tuan-tuan. Ini nak sebut bagi kita faham. Kita bagi jelas ni. Sebab tu rasa sempit apabila kata tuan-tuan, walaupun masa tu lapang, tapi dia isi dengan benda tak bermanfaat, tu sempit. Sebab tu kan kita tengok hadis Nabi SAW di akhir zaman, kita rasa masa ni cepat berlalu. Betul, Mak? Mak tengok pejam-pejam celik, dah besok bulan 10. Pejam-pejam celik, Mak, dah bulan 11. Pejam-pejam celik, Mak, dah bulan 12. Banyak kenduri kahwin. Ya, moga siapa yang kahwin bulan 12 ni, Allah pemudahkan. Amin, amin. Sebab mak saya anak dia nak kahwin. Saya doakanlah dalam majlis ilmu. Tuan-tuan. Yalah, saya dapat jemputan banyak bulan 12. Ya Allah, dah bulan 12 dah. Tak bulan 1 dah. Sebab apa mak rasa panjang? Sebab Nabi kata apa, tuan-tuan? Dalam hadis Nabi tu, rasa panjang. Masa tu ada, tapi terasa cepat dia masuk. Sebab apa? Sebab ada orang yang merasa cepat sebab tidak diisi dengan perkara yang baik. Sebab tu dia rasa cepat. Cuba mak baca Quran. 15 minit lama tak lama? Lama. Cuba mak zikir 10 minit. Lama tak lama? Cuba mak tengok TikTok 10 minit. Lama ke kejap? Tahu pun cepat. Beza dia tu, Mak. Lambat cepat je. Macam solat tarawih lah. Minta maaf lah. Solat tarawih 20 rakaat. Berapa jam je? Biasa tu solat tarawih je 20 rakaat. Tak sejam lah. Ada sejam gitu kan. Sebenarnya kalau mak pergi tengok drama, tengok sejam.
Kan cerita apa? Rumah tanpa luka. Mana lupa lah. Kan, muka 10 kan? Muka 10. Saya tak tengok pun. Saya tengok iklan je. Faham? Tengok. Mak tengok kita tengok sejam. Dah habis tarawih. Cuba kita yang tengah solat tarawih tu. Bila lah nak habis? Baru 12. Sebab apa mak? Kita rasa benda tu sekejap. Sebab masa yang kita buat tu tak sama dengan masa baik yang kita buat. Betul. Kalau kita baca Quran mak, 10 minit dah. Dah lah kot, lama sangat dah ni. Dah terasa ahli syurga mak. Tepuk 10 minit tu. Tapi kalau kita tengok handphone, minta maaf nama, tengok TikTok sejam. Ui, steady. Alah baru sejam ni, ingat dah 2 jam dah. Kita kata. Sebab apa? Sebab tu kita banyak isi dengan perkara tidak bermanfaat. Dan kata Nabi SAW, siapa yang mengingati dalam kelapangan, nescaya disempitkan baginya kehidupan. Kenapa? Dia memikirkan berapa banyak masa lagi aku ada. Jangan fikir masa sekarang. Sebab masa kita tak lama mak. Sekarang saya sebut tadi. Milik kita 9.55. Tapi 10.30 mungkin itu sahaja masa kita untuk duduk kat dunia. Cuba bayangkan kalau dah diberitahu kepada kita. Maknanya 10.30 nanti kita meninggal. Agak-agak apa yang kita buat hari ni? Kita akan rasa dunia tu singkat. Aku nak buat apa? Cepat-cepat aku nak buat. Ni saya sebut ni mak. Sebab mak tengok orang yang kena gantung kat penjara kan. Mak tengok masa dia. Pendek sangat. Dia kata kenapa cepat sangat? Dia ditakdirkan hukum gantung 5 bulan. Mak tengok 5 bulan tu apa dia buat. Mana ada masa konten-konten TikTok ni mak. Demi ungger. Okey. Ungger. Tak ada. Orang tak buat lah tu. Ungger. Tak ada. Sebab apa? Dia memikirkan masa yang ada. Waktu dia lapang, bila dia tahu masa tu tak banyak, maka dia gunakan kesempatan yang ada. Sebab tu apa yang hari ni ada mak. Sebab tu Datuk Dr. Fazil Kamzah, waktu saya jumpa dia dalam satu program mak. Apa dia kata mak? Ayah. Dia kata bagi kita yang dah berusia, bagi kita yang dah berumur, anggaplah hari ini hari terakhir. Kalau ada pun hari esok, anggaplah hari esok tu adalah hari terakhir. Pasti kita rajin bertaubat. Pasti pengisian kita lebih baik. Pasti kita akan jadi orang baik. Anggap begitu. Tapi Ustaz, banyak lagi cabaran-cabaran yang nak ada. Banyak lagi keadaan-keadaan nak selesai Ustaz. Tapi ingat selesai tak selesai. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Orang yang nak berkahwin boleh meninggal. Orang yang nak bernikah boleh meninggal. Orang yang sedang mengandungkan anak boleh. Sebab tu mati kena fikir. Bukan tinggalkan mati. Mati akan jenguk kita. Setiap hari malaikat Israel melihat kita. Malaikat maut memandang kita. Ada kalanya satu riwayat kata apa? Aku melihat manusia itu sedang ketawa. Sedangkan kain kafannya sedang ditenun. Ini ramai orang ketawa, terbahak-bahak. Seronok dengan kehidupan biasa. Tapi dia lupa hakikatnya kain kafannya sudah ditenun. Sebab tu mak, satu hari tu mak, dalam rumah kita, mak mesti letak satu perkara yang menyebabkan kita ingat mati. Jangan ingat benda lain. Sebab dekat rumah mak mungkin tak ada satu benda yang menyebabkan kita ingat mati. Apa benda yang mak boleh letak kat rumah mak supaya ingat mati? Mak jangan letak batu nisan mak. Tak boleh. Boleh letak batu nisan je. Allah yarham. Sekian, siap tulis nama. Tarikh lahir, tarikh mati tak sempat tulis. Sebab belum mati. Macam mana mak sebut kain kafan? Sebab tu kata guru kami, kita ni semua patut ada set kain kafan satu. Dekat dalam rumah. Yang ada beg tu kan. Letak siap-siap. Hari-hari pandang. Hari-hari tengok. Inilah kain kafan aku. Besok pesan ke anak-anak. Ini, Umi tinggalkan kain kafan. Besok kalau mati, gunakan kain ni. Ayah pun sama. Ayah tinggalkan kain kafan. Ni kain kafan ayah. Kan ada sekarang ni pakai satu kotak. Satu kotak tu 100.5. Letak hari-hari. Letak ni ayah punya kain kafan. Besok kalau mati, pastikan guna kain kafan yang telah ayah sediakan. Tiap-tiap hari kita bangun nampak dia. Tiap hari kita bangun nampak dia. Sebab itulah kita dia ajar ingat mati. Ada satu surau mak saya pergi. Dia letak dekat papan tanda surau tu gambar mayat. Setengah baring. Solatlah sebelum anda
solatkan. Setiap malam orang lalu, mak, semua terfikir tu hantu, mak. Tapi bagus tak? Kadang-kadang kita ni ada sifat biadabnya. Lalu saja, tapi tak berhenti surau. Tapi bila ada perkataan tu, baru berhenti surau. Solatlah sebelum engkau disolatkan. Solatlah di belakang imam sebelum engkau solat di hadapan imam. Hari ni semua belakang imam. Depan saya ni semua belakang imam. Tak ada yang depan imam. Kalau solat depan imam, mungkin imam tu tak jadi imam, kita yang jadi imam. Itu betul. Tapi kalau solat di hadapan imam, nescaya kita dah menghampiri kematian. Sebab tu mak, bila kita rasa lapang ayah-ayah, kita akan berasa sempit bila kita ingat mati. Sebab masa sebenarnya kepada kita tak banyak. Mungkin besok lusa waktu kita meninggal. Jiran saya baru meninggal, mak. Saya bersembang dengan dia sehari dua. Sembang, tiba-tiba dengar 2:45 pagi meninggal. Rupanya dia duduk seorang kat rumah, tak ada orang kat rumah. Orang tu meninggal dunia. Rupanya duduk dalam sebab kena serangan jantung. Mak, jangan duduk seorang-seorang. Duduklah berdua. Okey. Kalau lah tapi suami dah mati, kahwin. Tak usahlah, mak. Kan, lagi susah lagi kuliah pula. Kan? Maknanya apa, mak? Jangan duduk seorang-seorang. Besok kalau ada anak-anak, tengoklah kita kan. Takut mati seorang-seorang, kesian. Sampai bau busuk, mak, barulah kita perasan. Rupanya ada orang meninggal kat dalam rumah. Sebab apa dia duduk seorang-seorang? Duduk seorang-seorang dalam rumah ni bukan tak bagus, mak. Kalau mati tu tak tahu. Kalau duduk dalam kubur memang kena seorang-seorang. Sebab dah mati. Hidup ni biarlah teman. Kan? Biar ada orang teman. Ke anak-anak ke yang tengok kita. Bila mati, insya-Allah kita rasa adalah orang tengok kita. Adalah jiran-jiran yang tengok kita. Sebab tu hidup ni kena bersapa, mak. Hidup ni biar berjiran. Selalu-selalu tegur. Janganlah muka macam nak bergaduh. Kan? Saya kadang-kadang jumpa jiran, mak. Assalamualaikum. Salam. Sihat, bang? Kau nampak aku tak sihat? Siap, bang, ya? Macam tu tanya. Bang, sihat, bang? Kau nampak aku tak sihat? Amboi. Kan dia marah saya pula. Kau nampak aku tak sihat? Jadi kadang-kadang kita bukannya nak tanya sihat tak sihat. Kan tegur siapa? Ada juga. Assalamualaikum, bang. Sibuk ke? Kau pernah tengok aku tak sibuk? Oh, nama. Saya ni sebab ustaz je. Kalau tak, saya ambil berus gigi tu, saya sumbat mulut dia. Sapalah sikit berjiran tu. Amboi, kau tak nampak aku sibuk ke? Padahal satu hari tu tuan-tuan, jiran ni lah tuan-tuan. Dia tak sebut apa lah. Sebab dia pun dah meninggal lah. Jiran kau tuan-tuan. Tapi baik, orang dia baik. Cuma tu lah dia punya cara tu memang macam tu kau, mak. Saya benar-benar dia buat kerja, nampak hujan. Bang, hujan tu, bang. Berhenti dulu kerja. Kau ingat apa? Ribut. Ni hujan kan? Dia malam ni. Sabarlah. Selamatlah ustaz. Kan? Tidak, aku dah smackdown dia lah. Kan? Kita tegur dia, bang, hujan ni, bang. Tak elok buat kerja, bang. Memang hujan, takkan kau nampak ribut. Dia marah pula gitu. Sabarlah. Tapi kita biar hidup bersapa. Kan? Kalau jiran tu jangan ambil hati buat tak tahu. Kan besok mati siapa dulu kita cari? Jiran kan? Mana ada orang cari lain? Anak kita pula duk polis. Anak kita duk bahang. Kan jiran tak baik. Besok meninggal. Jiran pun tak ambil tahu. Selamatlah jiran kita tu orang Melayu. Orang Melayu ni, mak, memang waktu hidupnya keras sikit hati. Besok mati lembut ada. Kan elok dia datang rumah kan. Sebelum ni selama tak mati, selagi tu tak datang rumah. Dah mati pun datang rumah. Sebab tu hidup ni biar berjiran, mak, ya. Kaya macam mana pun, hebat macam mana pun, mak, kalau rumah kita pun 8 bilik sekali pun, hidup mesti berjiran. Banyak akan sembang dengan jiran. Tanya-tanya khabar. Sebab apa? Jiran yang baik juga memberi manfaat di dunia, atas jiran ketika mana di akhirat kelak. Mudah-mudahan dua-dua dapat manfaat. Hidup berjiran. Bila sesok kan ada dengar, ada jiran baru dalam rumah kita, siapa orangnya? Mesti kita tanya siapa orangnya. Imam masjid, lega hati kan, betul, mak? Kalau dengar, siapa jiran? Tak tahulah. Tengok muka macam penyangak. La haula wala quwwata. Kita pula mengumpat. Dah tambah dosa. Nak kata apa, mak? Hidup ni biar berjiran. Kalau kita tak berjiran, mak, nanti jadi besar masalah. Besok kan nak meninggalkan, kalau rumah apartment,
Yang tak ada lift, mak. Mak agak-agak nak angkat demi jenazah macam mana? Nak tak nak jiran juga, betul mak? Aduh, angkat daripada atas turun sampai ke bawah. Kan? Jiran juga. Sebab tu hidup kena berjiran. Okey, baik. Berkata Umar ibnu Al-Khattab menuturkan bahawa pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang mukmin yang cerdik? Iaitu orang yang paling banyak ingat mati dan paling banyak persiapan menghadapi waktu-waktu setelahnya. Tengok, siapa mukmin yang cerdik mak? Ingat mati dan banyak mempersiapkan diri setelah kematian. Ini orang mukmin yang cerdik mak. Bukan biasa-biasa. Inilah dikatakan mukmin yang cerdik. Kalau mukmin itu bersifat keduniaan, tidak memikirkan tentang kematian, jauh sangat. Sebab tu kita kena hari-hari fikir mati. Kan mak ya? Sebab tu cerdik. Nabi kata orang cerdik. Sebab apa? Benda lain mungkin kita boleh aturkan. Tetapi benda kematian ni kita tak boleh aturkan. Maka mati ni boleh datang secara tiba-tiba. Walaupun dalam majlis ilmu, walaupun tengah berceramah, walaupun tengah salat, hatta tengah makan, boleh datang bila-bila. Maka ia tetap akan datang. Sebab itulah orang cerdik ni Nabi kata orang ingat mati. Dan mempersiapkan selepasnya. Siapa yang mempersiapkan itu bagaimana mak? Yang mana Allah Ta'ala kata dalam syurga itu, mereka-mereka yang beriman dan juga beramal soleh. Itulah kita punya, kita punya bekalan. Persiapan-persiapan kita. Wa amalan solehah. Amal soleh. Ni mak datang ni bekalan ni mak. Dapat pahala duduk majlis ilmu ni bukan, Masya Allah hari ni ramai mak. Masya Allah tuan-tuan. Masya Allah ramai semua hari ni. Nak kata apa mak? Wa amalan solehah. Maknanya amal solehah tu yang menyebabkan kita masuk surga. Kalau masuk surga dengan amal soleh, bermakna dalam kubur pun akan menyelamatkan kita daripada azab kubur. Beramal soleh. Mampu beramal, amal yang mana kita mampu mak. Sebab tu Nabi pesan kepada kita. Kalau mampu 7 hari ni, 7 perkara ni jangan tinggal. Yang satunya apa mak? Saya boleh ziarah orang sakit. Amal tu mak. Sebab apa? Siapa yang ziarah orang sakit ni mak, mendapat doa yang banyak daripada malaikat. Doa orang sakit. Tengok orang sakit, kesian dia sakit. Sebab kita sihat. Mana ada orang sakit ziarah orang sakit? Orang sihat ziarah orang sakit. Ada mak tengok orang sakit ziarah orang sihat? Tahu balik mak. La ba'sa tahur, kata Nabi. Sebab tu bila kamu tengok orang sakit, banyak perkara yang kamu dapat. Betul? Tengok saja. Betul? Sebab apa? Dia sakit, kita sihat. Faham? Tapi mak tengok orang sakit, tasbih tak pernah tinggal. Kita sihat, tasbih pun tak bawa. Malu betul? Tengok orang sakit mak, tasbihnya tak berhenti. Kita ni sihat, handphone ni bawa aku lukili. Kadang masuk tanah pun handphone. Makan pun handphone. Tidur pun handphone. Tamat mati tak boleh bawa. Kalau mati boleh bawa, sekali mati pun bawa handphone. Kadang tengok orang sakit. Tu Nabi kata tengok. Lepas tu yang kedua Nabi kata, usung jenazah. Kalau boleh ada kematian, usung. Sebab apa? Ada manfaatnya. Sebab apa? Yang kita usung tu dulu sama macam kita berjalan. Yang kita usung tu sama macam kita berjalan. Ada kekuatan berdiri. Hari ini dia terbaring tanpa berdiri. Dan bahkan dia tak boleh jalan sendiri dan kita bawa. Sebab tu mengajar kepada kita, tak semua benda kita boleh buat sendiri. Faham? Tengok. Mati mana ada? Jap. Letak aku kat bawah, aku jalan. Sampai sana kau masukkan aku. Tak ada mak. Tak ada lagi orang boleh sendiri-sendiri. Maknanya hidup ni mak, jangan terlalu bersifat peribadi sangat. Jangan terlalu personal. Engkau, aku. Besok mati mak, mana ada mandi sendiri. Mak dia tengok. Saja aku mandi jenazah. Ada mak. Orang angkat tak ada. Sebab kita hidup mak, mesti kita sebut hablu minallah wa hablu minan. Mana ada orang boleh berjalan, ada jenazah. Kalau jenazah tu di kapan berjalan ke kubur, itu pocong. Terlompat-lompat dia berjalan, potong masuk. Mandi sendiri, mana ada. Instinja, waktu hidup ke kita sendiri. Besok mati, orang lain buat. Sebab tu hidup kita ni mak, jangan terlalu personal. Jangan terlalu privacy. Seolah-olah kita tak mengharapkan orang lain. Mana tukang bedah boleh bedah diri sendiri? Mak pernah tengok tukang bedah diri sendiri. Saya sakit lah. Saya insyaAllah akan ada pembedahan otak ni. Tak apa, saya buat sendiri.
Ada mak? Mana ada? Tukang gunting rambut, ada buat sendiri mak? Mana ada? Kalau dia buat sendiri, banyak cermin mak. Depan, belakang, kiri, kanan ada. Dia potong confirm tak jadi. Sebab tu Allah menekankan hablu minallah wa hablum. Ziarah orang sakit, usung. Tengok orang mati, usung jenazah. Itu ada manfaat. 5 lagi saya simpan, 2 je saya sebut. Sebab tu ziarah mak. Sebab apa? Bila Nabi sebut, pasti ada manfaatnya. Kadang-kadang kita kata apa? Ziarah fakir miskin. Kenapa? Beri bantuan fakir miskin. Kenapa? Nak bagi tahu kita tak sama. Kita ada rezeki lebih. Mungkin dia tak ada rezeki lebih. Ziarah. Berbuat baik kepada anak yatim. Kenapa Nabi kata berbuat baik pada anak yatim? Sebab dia special. Anak yatim ni mungkin salah satu tak ada. Mak ataupun ayah. Dia special, kecil-kecil dah tak ada. Nabi kata, buatlah baik. Siapa yang nak dekat dengan aku di hari akhirat kelak, iaitu berbuat baik kepada anak yatim. Buat baik. Sebab apa special? Sebab dia tak sama nasib dengan kita. Kita membesar mak ayah depan mata. Tapi dia membesar mak dan ayahnya mungkin salah satu tiada. Pergilah jenguk. Ni besok Kang nak masuk sekolah. Nak masuk sekolah kebangsaan ke apa kan. Besok bulan 1, bulan 12 ni. Mak-mak bantu anak yatim. Dengar ada cerita anak yatim susah. Belikan bantuan sekolah. Belikan bantuan sekolah. Guna duit 100 mak tu. Yang belum guna pakai IC tu. Gunakan. Faham? Dah habis dah? Dah habis dah? Ada lagi? Pakai. Kalau banyak sangat duit, guna untuk orang lain. Kan? Guna lepas tu bagi orang lain. Apa salahnya? Belikan untuk anak-anak yatim. Sebab apa mak? Ia membawa manfaat setelah kita mati. Sebab baik ni mak, buatlah cara yang kita mampu. Tapi ingat mak, memang Nabi SAW tidak memberatkan tentang amal kepada umatnya. Tapi jangan salah anggapan. Sebab baru-baru ni ada seorang hamba Allah sebut, Ustaz, saya salat kadang 5 waktu tak cukup. Sebab saya beramal dengan hadis Nabi, beramal tetapi tidak secara apa? Paksaan. Beramal yang mampu. Sebab tu kadang-kadang solat 5 waktu, saya solat 3 je Ustaz. Yang penting ada daripada tak ada. Aku cakap bahlul mana kau mengaji ni? Wajib tetap wajib. Boleh faham? Wajib tetap 5 waktu tu wajib. Mana boleh 3? Tapi Ustaz kan Nabi tak beratkan amal. Itu pada perkara yang sunat. Perkara yang selain daripada wajib. Kalau wajib kena buat. Ada yang kata tak apa Ustaz. Saya kadang-kadang tengoklah. Kalau terasa nak solat subuh, solatlah. Kalau tak terasa malas nak solat. Ni bahlul mana mengajar kau ni aku cakap ni. Belajar ni biar betul-betul belajar. Jangan sampai salah begitu. Ada anak-anak kecil dia kata apa saya, Ustaz saya solat 5 waktu saya tak solat. Dia kata kenapa? Sebab sebelum tidur saya akan qada 5 waktu. Saya kata siapa yang ajak kamu? Tak apa, sebab ada ustaz tu kata kalau tinggal solat boleh qada. Makna dia tak solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dia solat bila? Lepas nak tidur tu dia ganti 5 waktu. Sebanyak 17 rakaat. Fahaman mana ni mak? Kritikal sungguh ni. Lainlah koma, lain cerita. Gila lainlah cerita. Tu tak gila, tu waras tu. Sebab tu jangan mengajar benda-benda pelik lah tuan-tuan. Takutlah. Tengok anak-anak kita belajar dengan siapa. Pelik-pelik punya jawab. Saya pun terkejut. Apabila ada seseorang yang berkata begitu. Dia kata, Ustaz tak apa. Kalau kita tak mampu pada waktu, kita qada je. Mana boleh qada suka-suka? Musim syarat. Kita tinggalkan musim syarat. Kenapa tak boleh solat di awal waktu? Mungkin lewat sedikit. Tinggal sengaja, wajib ganti, wajib taubat. Tuan-tuan. Tinggal tak sengaja, wajib qada dengan segera. Mana boleh suka begitu? Taubat tu sebab apa? Salah besar, jenayah besar. Siapa tinggalkan secara sengaja, tak takut mati kau? Mati ni mak ada satu ular yang membelit orang-orang yang tidak salat. Faham? Mak jangan menyalahkan takdir. Kata Ustaz dah takdir saya tak solat. La haula wala quwata illa billah. Memahami konsep takdir tu kena faham betul-betul. Ada orang kata Ustaz walaupun hari ni jahat Ustaz, mungkin satu hari dia akan baik. Kan takdir Allah siapa yang tahu? Mungkin takdir Allah dah jadikan dia tak baik mula-mula. Itu masalah.
memahami takdir Allah dengan cara yang salah. Boleh faham? Sebab tu kena faham takdir ni macam mana. Jangan mudah-mudah simply word, sebab apa dia jahat Ustaz? Sebab takdir. Mudah sebut je gitu. Kenapa dia jahat? Takdir Ustaz. Kenapa dia baik? Takdir. Semua pakai takdir dia. Maknanya dia kata bukan salah diri sendiri, melainkan takdir yang telah menentukan. Salah memahami daripada perkara begitu. Kita kan manusia diberikan pilihan. Betul, Mak? Salah kalau kita fikir begitu. Jangan fikir mudah-mudah semua begitu saja. Sebelum berlaku takdir tu, kita ada pilihan. Yang baik ataupun yang buruk. Faham? Sebab setiap pilihan kita bertanggungjawab. Betul, Mak? Kita bertanggungjawab. Apa pula semua takdir? Contoh besok kita nak kahwin kan. Mak kita kata ni, mak ada kawan nak jumpa. Dia nak jumpa mak ayah. Bawa lah jumpa. Mak dia tengok, Allah, si pemalu mak duduk kepit, Mak. Orang lelaki duduk kepit. Ya Allah. Ni ke kawan kau tu? Mak, ya Allah, sopan ya Allah. Sopan mak duduk ngepit tu lah. Ya makcik, Allah lembutnya. Kan? Nak nampak cantik. Habis-habis bercakap kerja apa? Sekarang duduk dengan siapa? Kerja kat mana? Okeylah, tak apalah. Nanti apa-apa nanti makcik bagi tahu ya. Lepas tu kita cakap kat anak kita. Ingat ya, ini pilihan kamu. Kamu yang bertanggung jawab. Nampak? Tapi besok tiba-tiba jumpa rupanya duduk-duduk mula-mula dia kenal. Ya Allah, lembut ya Allah kita. Sekali dah kahwin, mak kau. Semua tak jadi, mak tak solat, mak tahu tak kerja rumah, tak tolong perempuan-perempuan. Kan mak dah sebut, setiap pilihan kau bertanggung jawab. Itu juga dengan hidup kita, Mak. Kalau kita buat salah, kita tanggungjawab. Bukan semua menyalahkan takdir. Sesip menyalahkan takdir. Tak boleh. Apa yang kita buat, Mak, kita harus bertanggungjawab. Sebab itu, bila kita ingat mati, kita takut nak buat tak baik. Nak buat tak baik, ya Allah, ingat mati. Nak mengumpat, ya Allah, ingat mati. Nak mengata, ya Allah, ingat mati. Nak mengadu domba, ya Allah, ingat mati. InsyaAllah, mati itu mengajar kepada kita menjauhkan maksiat. Tapi kenapa ada orang masih kekal dalam kemaksiatan? Sebab tak ingat mati. Dia fikir hidupnya lama. Kan dia kata, lama lagi Ustaz nak mati. Tengok, berlari pun boleh. Kan? Bercakap pun boleh, main bola boleh, rasa lambat lagi nak mati Ustaz. Sebab tu dia kekal dalam maksiat. Kalau dia ingat mati, insyaAllah dia dapat memisahkan hawa nafsu, menekan hawa nafsu daripada melakukan kejahatan. Ni yang kita nak hindarkan. Tapi ramai yang gagal. Wallahualam. Baik. Dan disebutkan juga tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syiddad bin Awas mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan beramal sebagai persiapan setelah mati. Itu paling penting. Orang yang cerdik, Mak, dia akan ada sometime masa untuk mempersiapkan setelah mati. Mak faham? Kita kat hidup ni, Mak, memang dalam dunia ni kita kena bahagi masa. Masa kita dengan Allah, masa kita dengan keluarga, dan masa kita mencari rezeki. Tapi kadang-kadang waktu kita muda, Mak, yang kita ada masa dengan keluarga, masa untuk mencari rezeki. Masa dengan Allah kita kurang, Mak. Waktu ni lah Mak kena top up banyak-banyak masa dengan Allah. Memang saya pun orang muda, Mak, sebab tu saya cakap begitu. Cuma saya pekerjaan saya ni Allah Ta'ala bagi syukur, Alhamdulillah. Kenapa? Sebab saya berceramah. Sentiasa ingat Allah. Beza dengan orang yang kerja office. Orang-orang yang kerja di pejabat. Mungkin kerjanya tak menyentuh bahagian keagamaan. Tetapi masa untuk agama mesti ada. Masa untuk Allah tu mesti ada. Sebab mati bila-bila. 42 tahun boleh mati. 38 tahun boleh mati. Sebab tu jangan ambil satu mitos. Besok tua baru taubat. Besok tua baru datang masjid. Itu mitos, Mak. Itu mitos yang patut dielakkan. Besoklah tengok besok-besok dah pencin gang, barulah datang duha. Rupanya tak sampai pencin. Bukan ke duha, ke kubur.
Hilangkan mitos tu, mak. Hari ni kena hilangkan. Kalau orang ingat mati, mitos tu kena hilang. Tak apalah, mak. Besoklah tua-tua nanti besok orang. Barulah kang taubat, mak. Ni muda lagi ni, mak. Kadang masjid azan pun buat tak tahu. Ada majlis ilmu pun tak tahu. Besok tua-tua besok pergilah, Ustaz. Tu semua mitos, mak. Tak pernah dia ajar supaya kita menunggu tua baru nak mari masjid. Baru sibuk nak beramal. Muda-muda ni lah beramal. Yang besok tua baru nak beramal. Itu mitos, mak. Pada kata tengok pencen lah, Ustaz. Lagi 3 tahun. Lepas pencen, hari-hari datang masjid. Pak ingat senang ke? Berpuluh-puluh tahun tak pergi masjid. Tiba-tiba lepas pencen nak datang masjid. Payah. Kaki tu berat, mak. Pakai slipper melekat kat rumah. Tak terangkat. Jangan kita ada niat begitu, mak. Bahaya. Melainkan kita tahu kita ni mati bila. Jangan ada niat begitu. Besok hari, anggap saja hari itu untuk aku beramal. Dan sementara orang yang lemah adalah orang yang menundukkan dirinya pada hawa nafsu, tetapi berharap kepada Allah. Dia terikut hawa nafsu. Tetapi berharap sesuatu daripada Allah Ta'ala. Ni orang lemah. Ikut telunjuk hawa nafsu. Hindarkan daripada telunjuk hawa nafsu. Sebab tu ada perkara-perkara yang agar kita ni menghindarkan daripada nafsu-nafsu yang tak baik. Antaranya menjauhi daripada mengingati akan kematian. InsyaAllah nafsu kita akan dihindarkan dari perbuatan maksiat. InsyaAllah. Jangan terikut sangatlah. Dengan kehendak hawa nafsu ni. Kadang kita ikut kehendak hawa nafsu. Kita tak tutup aurat tapi kita nak rezeki. Kadang-kadang kita tak solat tapi inginkan syurga. Mana boleh, mak? Kan? Ingin syurga tapi tak solat. Tak kena dengan keinginan. Boleh kita nak kaya tapi duduk rumah. Boleh, mak? Saya nak, kalau boleh saya nak pakai Ferrari, Lamborghini. Tapi duduk kat rumah. Agak-agak boleh tak, mak? Tak boleh. Mesti dengan usaha. Kalau kita berniat aku nak masuk syurga, mesti ada menzahirkan dengan perbuatan. Bukan hanya cakap kosong-kosong. Duk lepak kosong-kosong saya. Dia tidur, mak. Tapi dia nak Ferrari. Dapat tak? Mak tengok orang Ferrari, orang beli kereta Ferrari. Mak tengok dia kerja macam mana. Rumah tu jadi check-in dia, mak. Check-in, mandi, check-out. Orang yang jenis pakai kereta besar Ferrari ni, mak. Check-in, check-out. Tu je. Sebab apa sibuknya dia. Kita yang jenis kita ni, kancil 660, okey. Check-in, tak check-out. Duk lama kat rumah tu. Tak ada benda, tak check out. Kan? Sebab apa? Kita tak pakai je. Sebab tu orang sibuk. Pakai Ferrari ni, pakai Lamborghini sibuk. Mana tak sibuk? Kalau kau pakai kereta besarnya, pakai Lamborghini, apa sibuk? Tuan-tuan. Kadang keluar pagi, balik malam. Lepas tu keluar balik, nak jumpa klien. Nak bayar kereta mahal. Kan? Tapi kita jangan sibukkan begitu, mak. Itu sibuk dunia tu. Biarlah kita dapat sibuk akhirat, kan. Pakai kereta biasa-biasa pun okey dah, mak. Kan? Yang penting boleh pergi kuliah. Yang penting boleh pergi salat pun dah cukup dah. Sebab tu kalau kita nak syurga, mak, tapi kalau duduk tengok pokok je, tak jadi. Faham? Nak syurga ni, tapi duduk je. Quran dia tengok je. Kan? Dengar azan tak solat, tapi nak syurga. Tak kena langsung dengan keinginan. Berharap sungguh, tapi masih tunduk pada hawa nafsu. Wallahu a'lam. Dan sikit lagi ya, mak, tak perasan dah 10.20 dah. Kan? Jam ni cepat kot semua. Patahkan balik, mak, 9.30. Dan rahmat ya Allah. Zaid As-Silmi menceritakan bahawa Nabi SAW jika menenangkan para sahabatnya dalam kelalaian, Nabi SAW berkata dengan suara tinggi, telah datang kepada kalian kematian sebagai sesuatu yang pasti. Tengok. Nabi kata apa? Telah datang pada kalian kematian sebagai sesuatu yang pasti. Sama ada ia sengsara atau bahagia. Mak, dalam kubur, mak saja tahu. Kami tak tahu. Tapi kami tahu, kami boleh cakap mak orang baik. Kami boleh bagi tahu ayah orang-orang yang baik. Tapi dalam tu, mak ayah saja yang tahu. Saya tak tahu. Mak tak usah sibuk, tak ada telinga. Okey ke tak okey? Tak usah.
Dia berada pada alam yang cukup berbeza. Berada di sana, baik atau bahagia, orang yang meninggal saja sudah tahu. Mak bahagia kita yang laksanakan apabila kita beramal kat dunia. Kalau kita gagal taat kepada Allah dan Rasul, maka kita akan sengsara. Mak nak bahagia sengsara? Bahagia, mak. Tak ada. Kita dah penat hidup kat dunia, mak. Takkan dalam kubur pun nak penat. Biarlah kita menjadi istirahat. Kata ulama apa? Selagi belum mati, berjuanglah. Sebab istirahat yang pasti adalah mati. Selagi belum mati, berjuang. Jangan berhenti. Apa yang kita boleh buat dengan kebaikan, mak, buat. Kalau mampu bangun sepertiga malam, buat. Selagi mana belum mati, berjuang untuk mencari baik. Tapi apabila telah mati, jadikanlah ia sebagai istirahat daripada urusan dunia. Susah dah. Mati besok rehat, mak. Tak fikir apa dah, mak. Ya. Kita dah tak fikir apa dah. Biarlah selagi kita hidup, berjuanglah kita menjadi hamba yang taat. Jadi orang mukmin yang terbaik. Setelah kita mati, jadikanlah sebagai istirahat. Memang hari ini, mak, kita penat. Kena bangun subuh. Kena bangun waktu zuhur, asar, maghrib, isyak. Kemudian besok subuh, asar, maghrib, isyak. Sampailah kita mati. Bila kita berhenti salat? Apabila kita mati setelah kita disalatkan. Maka biar kita susah hari ini, mak. Biar kita berpenat-penat hari ini. Sebab istirahat yang sebenar adalah setelah kita mati. Selesai kita mati, kita rehat. Tapi kalau mati, mak, bukan istirahat. Kita dihantam oleh malaikat munkar dan nakir. Itu bukan istirahat, mak. Itu kena dikerjakan oleh munkar dan nakir. Kita tak nak, mak, besok mati. Biarlah balik kita dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Tak apa, mak, hari ni kita berasa penat sikit. Kadang-kadang, ya Allah Ustaz, nak pergi kuliah duha, ya Allah, manah juga. Nak ambil kunci kereta tu, ya Allah, setan kata jangan pergi. Dan nak ambil kunci, jangan pergi, kata dia. Gagahkan lawan hawa nafsu. Ambil kunci, start kereta. Cok, cek. Itulah bunyi cicok. Itu kan, cok, cek. Start lagi. Kalau berat nak buat baik, mungkin itu ujian. Lawan hawa nafsu. Anggap berjuang. Kita ni masih berjuang, mak, mendapatkan mati yang baik. Berjuang. Alah, tapi penat lah, Ustaz. Rasa macam Allah yang penat. Lawan. Sebab penat itu menghalang kita daripada dekat dengan sesuatu yang baik. Lawan. Tak apa, penat. Kalau aku mati nanti, biar aku jadi istirahat. Ya, lawan nafsu, mak. Jangan ikut sangat. Penat tu memang diikutkan penat. Mak duduk dalam majlis ilmu mana penat? Yang penat saya ni, sejam cakap dah. Mana ada mak penat? Saya yang penat ni, air pun dah tekak-tekak kering dah ni, teringin dah helai cikang lagi dalam kepala ni. Nak kata apa, mak? Saya penat. Mak-mak tak penat. Mak-mak dengar saja. Ayah-ayah pun dengar. Yang penat saya cakap. Tapi penat saya cakap menjadi saksi di akhirat. Penat mak mendengar menjadi saksi di akhirat. Setiap perjalanan mak menjadi saksi di akhirat. Apa yang kita nak rasa rugi? Berbanding duduk kat rumah? Apa yang nak menjadi saksi? Tak ada, duduk ya. Duduk tengok. Tengok jawan tengok dia. Amin dapat. Kalau mak berjalan menjadi saksi, duduk dalam majlis ilmu menjadi saksi, semua yang ada di sini menjadi saksi. Walaupun yang mendengar menjadi saksi, yang mengajar menjadi saksi. Takkah kita berasa hebat ataupun seronok apabila semua akan membawa faedah pada akhirat daripada duduk di rumah saja? Sebab tu ada orang tua, minta maaf, saya juga orang tua dekat Perak. Dia duduk dekat dengan pondok Al-Barakah, Ustaz Kazim Ilyas. Dia kebetulan Ustaz Kazim Ilyas tu, kawasan itu dekat dengan rumah dia. Anak-anak dia semua dah besar dah. Semua pergi KL, Kojo ada, Negeri Sembilan ada dekat Johor. Semua tak ada. Dia setiap Isnin sampai Ahad duduk pondok. Duduk pondok Al-Barakah. Ustaz Kazim tu kan? Al-Barakah kan? Dia kata, bukan saya duduk sini sebab anak halau. Anak-anak semua dah keluar dah, Ustaz. Saya pergilah sini Ahad. Besok kalau anak-anak kata nak balik, saya baliklah rumah. Rumah dekat je. Daripada duduk rumah, apa yang boleh? Tengok je kursi. Kursi tu tengok balik. Tunggu dia bercakap, tak bercakap kat kursi tu. Elok pergi pondok sebelah, betul?
Ada pengajian agama. Mak kena faham. Ada dua keadaan. Yang buang mak dengan yang tak buang mak. Saya ni mak, sebelum datang sini 2 minggu lepas hari Khamis, saya pergi ceramah dekat ni. Ceras. Jabatan Rumah Kebajikan. Mak tahu kat situ 1001 kisah kehidupan. Anak 5 orang, buang mak seorang. Saya kata, dia ceramah bukan macam ni mak. Keep in touch. Saya kata, mak, kenapa mak duduk sini? Mak duduk sini sebab anak-anak mak tak nak jaga, kata dia. Anak mak ustaz, hebat-hebat orangnya. Ada engineer, ada doktor, ada lawyer. Kenapa duduk sini? Saya ni menyusahkan mereka, ustaz. Sebab tu lah saya duduk kat sini. Anak mak ada datang? Tak ada pula, ustaz. Mungkin sibuk, ustaz. Hebatnya seorang ibu ni kan. Saya kata, mak tak pernah rindu ke dengan anak? Mana tak rindu. Sekarang tak rindu. Dulu waktu mereka masih membesar, saya rindu. Sekarang saya tak rindu. Tak ada dorang pun tak apa. Dia tunjuk kat saya, dia keluarkan satu kertas. Dia satu gambar, dia kata, ustaz, ini Along. Along ni ustaz, dia suka makan kuih tat waktu raya. Dia sebut satu persatu mak. Dia kata ni Angah mak. Angah ni dia suka kuih sarang semut. Ni Acik. Acik ni ustaz, dia suka makan nasi impit dengan kuah lodeh. Ni, dia orang ni ustaz, bila waktu kecil nak dekat raya paling seronok, minta baju raya. Dia cerita tu mak, saya rasa sedih. Seorang ibu kan terkenang waktu zaman tersebut. Dia kata, ustaz, siapa kata seorang ibu tak rindu ke anak-anak? Dia kata, siapa seorang ibu yang tak pernah rindu ke anak-anak? Ustaz tengok ni gambar ni, hak ni saya lepas rindu. Kalau saya boleh beli masa, ustaz, saya nak beli masa supaya mereka tu tak besar-besar, biar kecil je. Sebab saya rindu kat dia orang, ustaz. Ustaz tahu bila raya kaya tak pernah balik. Inilah tempat saya duduk. Dia kata, ni anak saya ni Ustaz, bila pagi raya tu tanya, mak ada masak tak lontong nasi impit, dia kata. Ustaz tahu tak, selama dia tinggalkan saya sini dekat 3 tahun, 4 tahun dah Ustaz. Selama saya duduk sini Ustaz, saya tak pernah langsung berdendam dengan dia. Saya doa selalu, kat mana anak-anak aku ada, menantu aku ada, aku sentiasa doakan yang baik-baik untuk dia. Apa sekalipun aku maafkan dia sebagai seorang anak. Sebab apa aku tak nak nanti dia susah sebab aku marah kat dia. Dia panggil aku, selama kau cakap dengan ustaz aku. Penyerok dia panggil. Aku dia sebut. Aku maafkan dia ustaz. Aku tak berdendam ustaz. Aku tak nak nantikan dia susah kat luar sebab aku marah kat dia. Tapi aku selalu doa. Apa-apa pun Allah bagi dia rezeki, sihat tubuh badan. Tapi kau ustaz, aku selalu doa satu je ustaz. Kalau boleh besok anak-anak dia jangan buat macam dia buat kat aku. Dia hari ni hantar aku ke amount tu. Aku doakan supaya anak-anak cucu aku besok jaga dia sampai ke tua. Aku tak apa ustaz dia buat. Jangan anak cucu aku buat kat dia. Lepas tu kasih seorang ibu ni. Dia kata apa, seorang ibu boleh jaga 10 anak, tak ada rasa susah pun. Tapi 10 anak nak jaga seorang ibu, betapa susahnya satu. Saya menangis mak daripada cerah sampai selayang, sebab saya tak ada ibu. Kan, panggilan ibu tu seronok kalau kita panggil, tapi orang mengabaikan begitu saja mak. Saya sedih balik daripada cerah tu sampai selayang, saya menangis tanpa henti. Saya kata apa satu, aku ni nak ibu, tapi ibu aku dah meninggal. Aku mengharapkan pelukan seorang ibu. Tapi aku tak dapat. Tapi dia ada seorang ibu. Tapi dia tak guna benda tu. Tu dosa seorang anak ni mak. Saya sedih balik kan. Ada yang Allah tak tahu nak sebut apa lah. Makcik tak rindu. Mak tak rindu ke anak ke? Rindu. Mana tak rindu seorang anak. Mesti rindu ke anak. Yang dah tua-tua ni makcik ni muka lama dah. Kan pejam celik nak tengok cucu main kat depan-depan. Nak tengok anak datang, mak ni ada kuih sikit. Teringat macam mana kita ustaz bawa balik dulu-dulu kerja. Kita bagi ni nak ada kopok leko, hak ni mak. Kita nak dia balas benda tu. Tapi tak ada dah ustaz sekarang. Aku pun dah reda ustaz. Dia kata, aku demi aku lah. Aku pun dah reda dah ustaz. Sebab macam ni ikut aku, mungkin aku pun tak tahulah. Aku nak cakap apa lah ustaz.
Nak kata aku tak bagi, semua aku bagi Ustaz. Sampai anak-anak aku berjaya dah Ustaz. Sampai sekarang Ustaz, anak aku semua gaji besar-besar. Tak kalah dia tak boleh jaga aku kejap. Aku bukan lama pun 60 lebih dah. 3-4 tahun masuk kubur dah Ustaz. Tak kalah sekejap. Aku bukan makan banyak Ustaz. Bukan aku makan pizza pun. Aku makan benda pun orang tua makan je Ustaz. Takkan tak boleh nak jaga dia kata. Kan, dia kata, selamba dia. Lepas tu ada seorang uncle ni kan, duduk kat Sungai Tua. Sama agak duduk sana. Sungai Tua tu rumah saya tu. Aku kata, Ustaz, aku cakap satu Ustaz, sama dengan anak aku Ustaz. Anak aku pun campak aku sini Ustaz. Ustaz, aku pun tak tahulah Ustaz. Tapi Ustaz, aku nak pesan satu je Ustaz. Oh, dengan aku, main aku. Kau hajar main aku. Ya? Aku cakap satu Ustaz. Apa yang kita buat kat mak ayah Ustaz, mesti kena balik kat kita Ustaz. Kau pesanlah kat anak-anak luar sana. Jangan buat kat mak ayah Ustaz. Hidup ni mesti balik. Kalau kau sayang mak ayah kau, insya-Allah anak-anak kau akan sayang kat kau. Kalau kau tak sayang anak-anak, dia pun cakap macam ni. Gitu, kepala-kepala dia pun jelek. Kalau kau buat kat mak ayah kau macam tu, besok anak-anak kau mesti buat. Ingat, dunia ni putar balik ya Ustaz. Kau cakap kat orang, kau cakap mahal Ustaz. Oh, selama ni kau boleh panggil lah. Aku Ustaz-Ustaz boleh panggil kau. Kau ajar selamat orang tua. Tidak, aku smackdown lah ni. Nak kata apa mak? Itu kena buang. Yang tadi itu pergi pondok sebab tak ada orang dah. So dia habiskan masa untuk mengaji. Sebab tu kalau ada mak, jagalah. Itu syurga mak. Kalau kita tak boleh tahajud malam, jaga mak kita. Kalau kita tak boleh zikir 1,000 kali, jaga mak ayah kita kalau ada. Besok itulah pahala kita. Rugi tak ada mak ni. Wallahu a'lam. Dekat tu dululah mak dalam 10.35 tak sedarlah mak. La haula wala quwata illa billah. Ada soalan mak daripada mak? Silakan. Ada soalan? Kira faham lah tu kot. Kira faham lah tu. Kalau tak ada soalan tu, kira faham lah tu. InsyaAllah.